Okay, tadi kita dah bincang cabaran selain daripada study. So kita dah tahulah sikit-sikit, ada plan yang kita cerita pasal kekal masa, ada persatuan luar dan so on, macam mana nak cater dua-dua kan. Okay, sekarang kita nak cerita benda paling crucial lah orang kata. Asal memang masuk uni orang kata ni benda yang orang kata sehidup semati nak tahu pasal exam. Sebab exam menentukan kita punya GPA kan. Okay, so kita nak tahulah macam mana method ataupun grading untuk setiap school tu, sebab saya tahu benda berbeza-beza. Even kita dekat dalam school tu pun kalau ada course lain-lain macam PPSK pun mungkin ada perbezaan daripada segi grading apa semua kan, sebab kita ada yang clinical, ada yang non clinical. So mungkin yang clinical punya tu syarat ada preclinical, clinical apa semua kan. So very different. So kita akan mulalah kita nak tanya daripada PPSP, sebab saya rasa PPSP ni lah yang macam ada cara tersendiri kalau daripada bab-bab macam mana grading examination. Syazil boleh cerita tak macam mana? Okay. So untuk PPSP, for questions lah to know, just general overview lah. Basically for and every time kita exam ni, final exam lah for every semester kat ujung, and then orang kata ada apalah a few things that component dalam kita punya exam tu should be adalah macam OSCE, iaitu which stands for objective, structured, clinical examination. Basically they will have a simulated case, simulated patient, simulated scenario lah basically, where ada role play, patient akan macam play out lah, macam contoh macam situation of a stroke, di mana you as a medical student atau doctor, soon to be doctor, kena act out and act accordingly lah. Macam tu. Contoh macam real life situation lah sebenarnya kan. Betul. So yang ni agak random, nak kata how do we score this semua tu, simple je lah, tengok past year. Tapi sometimes dia benda baru, tapi yang tu apa, we can do prediction and that kind of thing lah. Okay, tu for OSCE. And then for PBL, okay, PBL is actually part of the component juga sebenarnya, tapi this is continuous assessment. So di mana you will have to do every week kena buat presentation of patient punya case lah. There will be orang kata benda tu fix lah. They fix already, and then you guys have to group up together and discuss benda tu. Macam ala-ala macam what round lah actually. Baru saya perasan macam waktu saya sekarang ni clinical, macam tu lah lebih kurang di situation. You guys akan give out brainstorming ideas semua tu, and after that we compile into a presentation and we present to lecturers. So usually alhamdulillah, I think most lecturers for preclinical are very nice lah, they will usually give you quite a lot of marks. So jangan takut lah. Betul. Cuma clinical ni lain cerita lah, tak apalah, next time. But yeah, hopefully preclinical ni actually quite very transition dia quite, orang kata tak adalah nak risau sangat, tak adalah susah tu, tak adalah, cuma just focus on exam lah juga saya rasa. So because it is 60% exam heavy, 40% practical. Faham. So dia macam weightage dia begitulah, 60% exam, 40% clinical. So dia berbeza sikit dengan PPSK. So sebab itulah kata setiap sekolah ada perbezaan dia. So kira macam tadi kita nampak sebenarnya PPSP ni dia memang sangat mementingkan kerjasama, sebab memang pada awal macam tadi PBL kita dah ada group, yang grouping ni memang yang dah ditetapkan lah kan. Betul. Untuk PBL ni dia dah tetapkan. And you guys have to work with, because yang ini pun saya agak kata randomize lah. They randomize, and you have to work with whoever you have to work with, because kita this is also another, orang kata, your soft skill punya approach lah, and your macam mana how we communicate, how we work as a team. Sebab dalam healthcare ni sebenarnya you tak just work with just among doctors, you akan work dengan dietitian, you work with audio punya apalah, macam sono radiographer, semualah. Basically you will keep in touch with different kind of people, pelbagai ragam and pelbagai expertise. So jangan kata kita inilah so everyone has their punya medical opinion and how do we tackle certain situation problem lah for patient. Exactly. So macam Syazil dah cerita banyak macam apa yang korang akan lalui untuk apa tu orang kata examination and so on, and real life situation also.
So memang korang kena get ready and be prepared. Memang kena, orang kata kena balance lah dua-dua. Kata you guys punya communication dengan patient, walaupun macam pre-clinical ni kita tak ada cukup patient sangat, memang tak ada ward round apa semua lah, tapi orang kata persediaan sebelum masuk clinical, sebab clinical akan start year 3 kan, year 3 baru start clinical lah kiranya. Betul. So memang you guys orang kata beruntung lah PPSP, sebab memang dah pada awal PBL ni sebenarnya melatih you guys untuk nanti kegunaan masa klinikal. Tak semua school buat macam tu lah. So dia kata ini adalah orang kata keistimewaan PPSP tu sendiri. Kita tak semua course lah kita pakai macam benda-benda macam ni. So sebenarnya dia ikut course tu punya arrangement, macam medik buat pendekatan macam tu sebab adalah sebab dia. So macam mungkin PPSG lah. Kalau PPSG macam mana kalau exam tu pula macam mana? Sebab macam saya cakap awal tadi, saya yang paling banyak tak ada exposure pasal PPSG ni lah. Cuba cerita sikit Masalah. Okay, saya ringkaskan untuk Ha. 1 tahun. Macam kalau course lain, dia terbahagi kepada SEM 1 dengan SEM 2 kan. Betul. Tapi untuk dentistry, dia gantung kepada 3 term. Term 1, term. Okay. term 2 dan term 3. And setiap term tu akan ada satu test lah. Test 1, test 2 and test 3. Lepas tu at the end of the year pula akan ada satu professional exam yang akan merangkumi semua subjek yang kita belajar dalam tahun tu. So total exam kena ambil 10 lah. 4. Maksudnya satu term ada 3 test. Satu term satu test je. Oh, satu term satu test. Oh, okay. Yeah. Saya ingat satu term tu sampai 3 test. Saya cakap Ya, banyak tak, kan. tak boleh. Meletup lah kan. Banyak sangat test kan. Okay. So, di-conclude ke macam tu lah. So, kalau macam test tu, maksudnya kira test dengan professional exam tu macam lebih kurang ke macam mana? Test tu memang macam taklah senang, tapi dia better lah daripada professional exam tu. Sebab professional exam tu like 3 jam tau untuk habiskan dia. Oh, 3 jam. Lama. Saya kat So, kira kita tahu boleh kan. keluar awal tak? Boleh keluar awal tak? Boleh, tapi tak ada siapa keluar awal. Sana macam tak cukup masa kan, 3 jam tu. Ya. So macam siapa yang keluar awal tu, saya memang tak ambil lah. Memang tak ambil lah. Memang tak ambil lah. Saya pernah sekali je buat macam tu, keluar exam awal-awal. Itu pun dia macam, semua orang macam, kenapa keluar awal kan? Macam tu ada wanda kan. So macam, kalau student dentistry, kalau ada yang macam tu, kita boleh buat temu ramah lah kan, keluar awal daripada exam hall, masa professional exam. Okay, so macam selain tu ada tak macam, apa orang panggil? Kita macam ada carry mark selain daripada buat jawab exam tu? Oh, selain pada exam tu ada juga coursework macam seminar, praktikal. Lepas tu dengan markah-markah yang kita kumpulkan daripada 3 test tu pun akan masuk dalam coursework tu juga. Oh, okay. So kiranya percentage tu macam mana? 60, 40 Kalau ke? percentage, professional exam 60 and coursework tu 40. Coursework 40. So, exam 60, coursework 40. Ya. Uish, banyak jugalah tu. Dia macam terbalik dengan kita orang punya tu, dia macam terbalik 60 untuk coursework, 40 untuk final exam. Terbalik dengan PSK, betul? PSK dia macam tu. So macam lagi struggle lah sebenarnya, sebab dia macam susah kot macam final exam 60% kan. Dia macam bagi saya agak susah lah sebenarnya kan nak mencapai target tu. Dia macam kadang-kadang mesti dalam mindset macam asal lulus lah, asal lulus. Sebab selalu walaupun kita punya carry mark 60, exam 40 saya pun asal lulus. Macam tu. Tak adalah, bukanlah, janganlah macam tu. Tapi nak kata kesusahan tu, kita fikir macam nak lulus je. Pointer atas 3 tu cukup lah. Macam tu kan. Okay, so kalau macam Fuad lah pula. Fuad duduk PSK, macam mana pula? Orang kata untuk exam. Cuba Dia cerita banyak sikit. faktor lah. Sebab Banyak faktor. kita kan kita cover banyak course kan. Jadi saya macam general lah. Kalau kita kan untuk PSK, dia sebelum kalau macam bukan clinical lah, selain clinical tu macam biasalah coursework 20%, lepas tu final exam 40%. Dan ni pun depend on subject juga. Sebab kalau macam nanti freshie akan bila start sem baru bila masuk akan ada korang akan belajar anatomi kan. Jadi korang kalau tengok macam dia pun pembagian
grade untuk examination tu lain sikit. Jadi macam untuk anatomi tak silap saya 60% final exam, 40% coursework. Saya rasa tu pun depends on course kot sebab macam speech lah kan. Kita orang sebab saya tanya juga macam budak-budak forensik kan. Saya tanyalah macam mana korang punya anatomy sebab korang punya ambil satu sem je ke anatomy ke 2 sem juga? Satu sem Sebab ni depend lah sebab ni untuk general anatomy. Sebab dia kan kita ada banyak anatomy kan. Macam maksudnya anatomy yang untuk general audience anatomy. speech. Sebab Kalau macam yang general ni memang speech, semua sama. sebab macam speech kita orang pun ada yang general anatomy kan sebab macam kita pecah dua kan. Diet, lepas tu ada nutrisi KPP sekali tak silap saya. Betul. Betul kan? Macam kita orang 2 sem dan apa syllabus tu macam tak sama dengan macam yang tadi mungkin korang macam lain sikit. Lepas tu yang macam tadi saya tanya forensik pun kawan saya tu dia kata macam tak ada belajar pun. Siap dia katanya OSPI tu apa? Dia tanya macam tak ada OSPI. So dia Tak macam adalah. very different. So kita macam tak boleh buat assumption PPSK ni semua sama tak. Dia memang kena ikut course. Kalau nak Dia ikut buat subjek lah kata basically. betul. Ikut subjek dan ikut course. Dia memang berbeza. Sangat berbeza. So saya kata PPSK ni sangatlah diverse. So kita nak cerita pasal PPSK keseluruhan memang susah. Lagi-lagi PPSK ni nursing included. Dan nursing pun sebenarnya nursing tu sebenarnya saya kira tak silap saya lah. Katanya dengar macam nursing nak buat school lain. School of nursing. Itu Itu cerita lain lah. Tapi nak kata nursing ni memang orang kata lain daripada yang lain tapi dia tercampak dalam PPSK. So itu pun cerita lain. Nak kata PPSK ni memang complicated nak cerita. Betul, korang betul lah tu. Dia, kan. So exam pun sebenarnya macam tu lah Fuad kata kan. Kita sebenarnya ikut course jugalah macam mana dia punya tu. Tapi secara generalnya 60 coursework, 40 final. Itu yang orang well-known lah. Itu kalau macam sebelum clinical. Kalau macam clinical depend juga. Kalau macam saya dietitian, dietetik. Kalau kita orang clinical, fully clinical. Jadi basically apa yang orang take clinical macam buat apa semua tu memang akan dikira masuk dalam exam juga lah. Basically macam atas saya tak ada lah final exam. Dia macam fully clinical. So kiranya diet ambil style clinical year? Year 4. Year 4. So year 4 tu kira tak ada final lah? Betul. The final tu clinical. Betul. Saya ada tapi itu depend lah. Kadang-kadang macam ada course tersiap MedRat. MedRat dia orang clinical kan start year 3. Jadi macam tapi dia orang ada final exam. Faham. Ikut juga syllabus sebab macam speech pun tak silap kita orang sepatutnya lah yang macam syllabus lama ni yang tengah final year ni diorang kata year 4 masih ada final exam sebab diorang tak habis syllabus lagi. Tapi untuk batch kami yang baru ni year 3 dah habis dah semua disorder. So year 4 memang clinical fully. So memang korang kena ikut course korang masing-masing macam mana. So tak boleh nak cerita lebih macam tu kan. Nak tahu kena tanya korang punya program coordinator macam mana lah. Dan tambahan lagi kalau macam ni untuk pengetahuan freshie lah. Bermula pada batch kita kan, batch Nas dengan saya lah. Tak silap saya kalau macam coursework, kalau gagal memang exam memang gagal lah. Betul. Itu memang penting lah sebab ni baru untuk bermula batch kita kan. Jadi macam saya pun okey dah. Tapi memang tak susah pun coursework kan. Jadi macam kena ikut kat lecture. Lepas tu dah boleh tackle A lah. Sebab orang rasa macam 60% tu banyak. So dia rasa macam kalau dapat berapa persen pun nanti exam tak payah pulun sangat. Macam tu kan. Dia fikir macam tu masih macam lulus kan. Diorang macam kalau fokus coursework je. Kalau macam batch dulu lah, batch sebelum memang batch sini kan. Diorang fokus coursework je. Basically macam nak lepas je coursework. Kalau dah A tu Alhamdulillah. Tak payah study exam lah kata lah. Betul. Gitu lah. Macam saya pun terkejut jugalah. So bila macam batch kita baru start. So ada macam hari tu pun saya dah risau dapat. Tapi tu lah menyebabkan kita punya sistem dia ditukar lah. Jadi basically kena dulu sebab kita boleh lepas. Betul. Kalau tak memang kena repeat tau. Memang kena repeat. Masalahnya repeat. Bukan macam next sem tu kita kena repeat tu. Tak, kita kena repeat next sidang. Next sidang kena repeat. Maksudnya dengan freshies. So freshies jangan terkejut lah kalau dekat dalam you guys punya lecture hall tu ada year lain. Itu adalah antara contoh-contoh yang jadi macam tadilah case tadi. Tapi itu mostly memang case barulah. So memang akan ada orang yang akan repeat. So benda tu tak dapat dielakkan lah. So memang kena betul-betul take note. Dengan korang punya exam grade tu lepas maksudnya grade kita lulus C+. Betul, C+ ke atas. C+ baru lulus. So kiranya C+ dulu tak payah repeat lah. Tapi kalau dapat C, itu memang C dengan bawah tu memang insyaAllah kena repeat. Macam tu lah. So basically kalau take a coursework pun macam coursework dah bagus pun basically dia akan naik jugalah. Betul. So kena pandai-pandai lah macam mana nak
kata dua-dua. Memanglah assignment itu kena buat dan juga yang lain-lain tu. Tapi study tu jangan ditinggalkan. Sebab final tu pun sebenarnya penting juga. Walaupun orang kata 40% je. Ini untuk PPSK lah. Macam PPSG tadi 60% memang tak boleh nak cakap apa lah kan. Memang kena betul-betul lah baca buku apa semua kan. So ini adalah exposure lah dekat freshie. Sebab kita dah bagi tahu awal macam ni. So korang kena prepare lah. Sebab kita orang dulu tak tahu. Kita orang macam masuk-masuk lecture hall. Lecturer cakap. Dan nak exam macam semua macam kena lulus dua-dua baru macam kena lulus dua-dua baru kira macam lulus keseluruhan. Kalau salah satu gagal tak boleh pergi. So macam baru tahu. Dah nak exam baru tahu. So dia macam masa tu menyesal pun dah tak berguna. Macam tu lah katanya kan. Okay, kita dah cakap pasal exam lah kan. Semua nak tanya. Okay, orang dah cerita lah pasal belajar, pasal exam. Mesti kita akan ada burn out lah. Burn out yang memang gila-gila lah macam tadi kata kan. Mai Sarah pun cerita kalau macam stres pergi makan kat luar, lepak sampai pukul 2-3 pagi kan. So kalau macam mana korang nak tanya dekat setiap wakil ni lah. Macam mana korang cater benda tu. Orang kata nak kekalkan, keep the motivation daripada burn out tu from the assignment and study and program and so on. Cuba cerita sikit. Saya nak tanya Shazni dulu. Cuba cerita sikit macam mana. Okay. Untuk burnout ni kan, rasanya agak common jugalah kalau macam medical student ni, lepas exam memang semua yang kena nak cari healing lah, apa benda lah, tak cari, okay. Kalau sebenarnya dia masing-masing ada dia punya ni lah, preference. Tapi untuk saya ni, kadang-kadang kalau lepas exam ni, saya cari macam pergi, orang kata, cari tranquility lah, macam cari tempat sebenarnya kan kalau kita buat macam buat dia macam satu macam ritual lah, macam kalau nak pergi ritual tu maksud saya macam jogging lah, macam jogging ke pagi-pagi. Benda tu sebenarnya menyenangkan kita lah. Janganlah kita kata duduk dalam bilik tu. Kadang-kadang sebelumnya kalau burnout ni, kalau macam belum exam pun ada je macam orang kata duduk dalam bilik. Kurang dalam bilik study je, tak boleh lah. Dia selalu dah nak exam kita ada last paper syndrome. Tapi saya punya selalu start sebelum last paper pun. First paper dah last paper syndrome. Tu bahaya. Tu bahaya. So memang kena cater benda tu awal lah. Macam Syazrina kata cari tempat. Sebab Kelantan pun ada pantai-pantai cantik juga. Boleh pergi pantai. Bukan macam setakat makanan tu tak boleh cakap memang banyak lah. So macam Syazrina kata kita duduk kipas kesihatan. So memang kita kalau pagi-pagi tu memang ramai orang jogging pagi-pagi. Sebab kita punya route sendiri untuk jogging kan. So memang kata anda tidak keseorangan. Memang ramai orang jogging kat belakang tu. Pagi dan petang malam tu kita tak semua course lah kita pakai macam benda-benda macam ni. So sebenarnya dia ikut course tu punya arrangement macam medik buat pendekatan macam tu sebab adalah sebab dia. So macam mungkin PPSG lah. Kalau PPSG macam mana kalau exam tu pula macam mana? Sebab macam saya cakap awal tadi saya yang paling banyak tak ada exposure pasal PPSG ni lah. Cuba cerita sikit Sarah. Okay, saya ringkaskan untuk 1 tahun. Macam kalau course lain, dia terbahagi kepada SEM 1 dengan SEM 2 kan? Betul. Tapi untuk dentistry, dia gantung kepada 3 term. Term 1, term 2 dan term 3. And setiap term tu akan ada satu test lah. Test 1, test 2 and test 3. Lepas tu, at the end of the year pula, akan ada satu professional exam yang akan merangkumi semua subjek yang kita belajar dalam tahun tu. So total exam kena ambil 10 lah. 4. Maksudnya satu term ada 3 test. Satu term satu test je. Satu term satu test. Okay. Saya ingat satu term sampai 3 test je banyak. Tak boleh. Meletup lah kan. Banyak sangat test kan. Okay. So di-conclude kan macam tu lah. So kalau macam test tu maksudnya kira test dengan professional exam tu macam lebih kurang ke macam mana? Test tu memang macam taklah senang tapi dia better lah daripada professional exam tu sebab professional exam tu like 3 jam tau untuk habiskan dia. 3 jam. Lama. So kira boleh keluar awal tak? Boleh tapi tak ada siapa keluar awal. Sana macam tak cukup masa kan 3 jam tu. Ya. So macam siapa yang keluar awal tu saya memang tak ambil. Memang tak ambil lah. Memang tak ambil lah. Saya pernah sekali je buat macam tu. Keluar exam awal. Itu pun dia macam semua orang macam kenapa keluar awal kan? Macam tu ada wanda kan. So macam kalau student dentistry kalau ada yang macam tu kita boleh buat temu ramah lah kan. Keluar awal daripada exam hall masa professional exam. Okay so macam selain tu ada tak macam apa orang panggil?
kita macam ada carry mark selain daripada buat jawab exam tu? Oh, selain pada exam tu ada juga coursework macam seminar, praktikal. Lepas tu dengan markah-markah yang kita kumpulkan daripada 3 test tu pun akan masuk dalam coursework tu juga. Oh, okay. So Hmm. kiranya percentage tu macam mana? 60, Kalau 40 ke? percentage, professional exam 60 and coursework tu 40. Coursework 40. Yeah. So exam exam 60, coursework 40. Ya. Uish, banyak jugalah tu. Dia macam terbalik dengan kita orang punya tu, dia macam terbalik 60 untuk coursework, 40 untuk final exam. Oh, terbalik. Balik dengan PSK betul. PSK tu macam tu. So macam lagi struggle lah sebenarnya sebab dia macam susah kot macam final exam 60% kan. Dia macam bagi saya agak susah lah sebenarnya kan nak mencapai target tu. Dia macam kadang-kadang mesti dalam mindset macam asal lulus lah, asal lulus. Sebab saya walaupun kita punya carry mark 60, exam 40 saya pun asal lulus. Macam tu. Tak adalah, bukanlah janganlah macam tu. Tapi nak kata Betul, kita kesusahan nak tu, lulus je. kita fikir macam nak lulus je. Pointer atas 3 tu cukup lah macam tu kan. Okay, so kalau macam Fuad lah pula. Fuad duduk PSK macam mana pula? Orang kata untuk exam. Cuba Dia cerita banyak sikit. faktor lah sebab Banyak faktor. kita cover banyak course kan, jadi saya macam general lah. Kalau kita kan untuk PSK dia sebelum kalau macam bukan clinical lah, selain clinical tu macam biasalah coursework 20%, lepas tu final exam 40%. Dan ni pun depend on subject juga. Sebab Betul. kalau macam nanti freshie akan bila start sem baru bila masuk tu akan ada korang akan belajar anatomi kan. Jadi korang kalau tengok macam dia punya pembagian grade untuk examination tu lain sikit. Jadi macam untuk anatomi tak silap saya 60% final exam, 40% coursework. Saya rasa tu pun depends on course kot sebab macam speech lah kan. Kita orang sebab saya tanya juga macam budak-budak forensik kan. Saya tanyalah macam mana korang punya anatomy sebab korang punya ambil satu sem je ke anatomy ke 2 sem juga? 1 sem Sebab ni depend lah sebab ni untuk general anatomy. Sebab dia kan kita ada banyak anatomy kan. Dia Macam maksudnya anatomy yang untuk general audience anatomy. speech. Sebab Kalau macam yang general ni memang speech, semua sama. sebab macam speech kita orang pun ada yang general anatomy kan sebab macam kita pecah dua kan. Diet, lepas tu ada nutri KPP sekali tak silap saya. Betul. Betul kan? Macam kita orang 2 sem dan apa syllabus tu macam tak sama dengan macam yang tadi mungkin korang macam lain sikit. Lepas tu yang macam tadi saya tanya forensik pun kawan saya tu dia kata macam tak ada belajar pun. Siap dia katanya OSPI tu apa? Dia tanya macam tak ada OSPI. So dia Tak macam adalah. very different. So kita macam tak boleh buat assumption PPSK ni semua sama tak. Dia memang kena ikut course. Kalau nak Dia ikut buat subjek lah kata basically. betul. Ikut subjek dan ikut course. Dia memang berbeza. Sangat berbeza. So saya kata PPSK ni sangatlah diverse. So kita nak cerita pasal PPSK keseluruhan memang susah. Lagi-lagi PPSK ni nursing included. Dan nursing pun sebenarnya okay. So tadi kita dah dengar daripada wakil PPSP mengulas macam mana nak mengatasi burnout tu sendiri. Okay, kita nak dengar lah daripada sains-sains yang orang kata lebih kurang sama susah macam medik ni kan. Kita nak tanya Maisarah, wakil daripada PPSG. So Maisarah, as a dental student, macam mana nak keep on the motivation from that burnout tu sendiri as a dental student lah Maisarah punya pengalaman tu. Cuba cerita sikit. So saya rasa benda ni dia boleh apply kat semua student and cara untuk avoid burnout ni adalah dengan ada support system yang bagus lah. Contohnya macam kita kena reach out lah to our family members ke siblings ke even kawan roommate bilik lain ke apa ke pergi je jumpa dia orang bersembang ke apa kan sebab belajar ni memang penat kan tak kisahlah belajar apa-apa course pun sebab memang penat. So bila dah penat tu kita kenalah pergi bersosial dengan orang lain ke ataupun keluarlah ambil udara ke ambil angin ke kan jalan ke brisk walk ke kan daripada kita asyik duk tengok buku baca masuknya pun tak kan. Betul. Macam Syazin cakap lah tadi kan. Apa tu?
kena ada orang kata satu rutin yang kita buat pergi berswak pagi-pagi untuk kita macam keluar daripada kepompong tu. Sama jugalah. Lebih kurang nak katanya kita kena ada someone to reach out untuk kita lepaskan burnout tu. Sebab kadang-kadang kita bukannya macam nak cerita kat orang sangat. Kita just nak macam orang dengar. Kita tak minta orang tu solve kita punya problem pun. Tak pun. Macam kau kena ambil bebanan aku as a student dental. Tak. Kita tak macam tu. Kita just nak kau dengar cerita aku. Okay, dah habis kat situ. Aku dah lega. Macam tu lah kan. So ibaratnya macam tu. Okay, so kita dah dengar daripada Shaznil dan juga Basarah. Sekarang kita nak dengar daripada Fuad pula as wakil PPSK. Terus Fuad. Kalau sebenarnya mudah je lah sebab kita kan macam standard lah student pergi healing mana-mana kan. Kadang-kadang keluar pergi mat ke tak kisahlah. Jadi macam benda tu boleh macam kurangkan sikit lah kita beban mental. Jadi macam saya kan saya biasanya kalau lepas exam kan, lepas final exam, lepas paper tu kan, saya akan adakan ke event lah, basically macam satu aktiviti lah, pergi hiking sambil mandi lah. Basically macam kalau pergi, contoh sebab macam saya lepas tak silap saya, kami pergi Bukit Keluang. Jadi macam pergi hiking Bukit Keluang, Bukit lepas tu Keluang tu kat area mana? Dia dekat-dekat kat je. area Bacok. Dia jauh sikit lah, tapi Bacok, tak depan terlalu jauh sikit sangat lah. lah. Faham. Boleh Jadi, try dah lepas ni. Boleh try. boleh try. Memang saya akan memang kalau setiap kali lepas final exam memang saya akan adakan satu aktiviti lah jugalah. Macam sebab kita macam dah lepas exam dia macam bebas lah. Dia macam tak ada benda terikat, dia macam kita macam nak celebrate juga lah basically. Ya, betul. Kita Dan kata lepas cara kalau dia macam sendiri. lepas hiking tu saya memang akan ada aktiviti mana-mana lah. Maksudnya macam kalau nak pergi tu ikutkan macam saya lepas tak silap saya pergi Lata Kolam tu saja. Dia Kita macam kalau tak ramai orang tahu lah tempat-tempat macam ni. So nanti Fuad boleh lah share-sharekan dengan freshies tempat-tempat yang boleh dilawati. Macam tu lah betul. katanya kan. Tapi tipsnya kalau macam nak tahu ni just Google Map je lah. Nanti Google dia Maps akan je tunjuk lah. jugalah. Banyak Boleh benda lah. juga. Tapi kadang macam ada orang pun jenis tak reti guna maps kan. Kita cakap macam mana nak baca maps kan. Ataupun dia memang tak reti nak explore. Tapi sebenarnya ada je banyak dekat Ada je. TikTok Cuma kan. korang kena pandai explore lah kata. Pandai explore. Banyak je. Yang penting kan ada kawan. Ada kawan jalan Betul, je. kena ada kawan. Kalau buat seorang mesti bosan. Betul. Dia macam tak jadi lah benda tu kan. Jadi. Okay. So macam tadi kita dah saja dah macam mana nak keep the motivation daripada Tapi burnout kan. ni tips lah. Sebenarnya kalau ada lagi. burnout ni dia sebenarnya masalah ketahanan mental kita lah sebenarnya. Betul. Jadi basically ni kena pandai jaga lah. Maksudnya ni masalah kesihatan mental. Memang benda ni memang tak akan diditik beratkan lah dekat institut pengajian awam lah. Jadi macam benda ni kan banyak berlaku kan, kes bunuh diri sebagainya lah. Tapi kita tak nampak lagi lah kes bunuh diri kat SMKK ni sebab Alhamdulillah semuanya hardcore lah. Alhamdulillah terpelihara. Lah. Sebab dia kata lagi, nak promote sikit lah kan sebenarnya USM ni apa? Cakap pasal mental health ni kan. Kita ada self-help care kan benda tu kan. Benda tu kita boleh call. Yang tu kita ada ramai lecturer-lecturer kita yang memang berpengalaman yang boleh tolong kita solve our problem. Itu satu. Lepas tu kita ada lagi mentari. Mentari ni dekat HPUSM. Itu pun kita boleh walk in je kat situ. Memang staff dia baik-baik. Sebab saya pun salah seorang dia punya orang kata klien mentari. Saya masuk tu diorang memang sangatlah baik, very friendly, dia memang baik. Korang jangan rasa macam orang bagi stigma kalau kita rasa mental kita tak sihat, seek for help. Kita pergi cari pertolongan macam Fuad. Pertolongan. Boleh salah satunya itulah bendanya. Dan kita punya HEPA pun sangatlah concern dengan kita. Kita boleh jumpa unit counselling. Ada dekat BHEPA, datang je cakap nak consult ke apa. Nanti diorang akan tolong solve kita punya problem masalah. Kita akan tolong lah. Tapi yang penting orang kata dalam nak menolong ni paling penting diri sendiri kena tolong diri sendiri. Orang lain boleh tolong tapi kita sendiri kena start. Macam tu lah. Ni macam iklan sikit kan bila Fuad cakap pasal mental health ni kan. Macam tu lah. Okay, so tadi kita dah cakap pasal burnout. Keep on the motivation. Okay, macam mana lah. Okay, ini macam mana nak belajar as a student. Contoh Syazli as a student medik. Macam Maisarah student dental. Macam Fuad student diet. Sebenarnya nak kata benda ni very subjektif lah. Subjektif memang pelbagai sangat. Tapi cubalah share mana tahu boleh diguna pakai kan untuk student-student kita kan. So kita mula dengan Syazli lah. Syazli macam mana tips belajar ataupun study method as a medic student ni? Boleh share sikit-sikit lah boleh lah. Boleh. Okay. Untuk tips belajar ni kalau
Mostly lah student PPSP amalkan lah. Okay, jangan kita katalah past year tu walaupun saya kata macam agak accurate, tapi janganlah kita amalkan sangat lah. Sebab ada je kadang-kadang lecturer dia kampus tiba-tiba letak soalan yang luar jangkaan kita lah. So kalau nak kata tips study tu boleh kita orang kata paling kurang lah past year tu kita pakai wujud sebagai ulang kaji. Ulang kaji. Lepas tu selain daripada tu kita rasa kena study dengan kawan lah. Mungkin ada je yang Pashi rasa I selama ni waktu matrik semua tu I study sendiri. Boleh je, tak ada masalah. Aku rasa kalau dah masuk sini dah aku rasa tak boleh pakai dah benda tu. Sebab yang ni kita study for 5 tahun lah berterusan. Ada je yang member saya yang study awal-awal tu boleh, tapi last dia orang akan shift juga benda tu. So I think better kalau saya macam buka mata tu kat korang, kena start study tu dengan kawan. Sebab dari kawan tu lah dia akan macam kita bagi source of motivation nak study, and then nak revision pun boleh together. Semua tu kira ada masalah pun we help each other. Macam tu. So kalau saya janganlah amalkan study, bagi aku lah personally lah. Jangan study bersorangan, study with friends. Dan carilah kawan yang baik-baik sikit, yang memang orang kata gaya study pun lebih kurang macam kita. Itu kena pandai carilah. Itu tak boleh bantu. Lepas tu rajin tanya senior lah. Saya rasa saya ada tips-tips spesifik, tapi dia based on subjek lah. Betul. So itu tips daripada orang kata bakal doktor kita. So memang sebenarnya saya yakin apa-apa course pun lah sebenarnya bila dah masuk uni kita memang kena cari study method yang baru sebab pace dia tak sama dan cara belajar pun tak sama. Even kita punya lecture pun nanti tak sama. So kita memang kena adapt dengan new situation, cuba try and error dengan macam tadi Syazmin kata, cari kawan belajar sekali, macam tadi lah basically study group lah something like that kan. So bila ada kawan ni kita boleh tanya kawan kita. Kalau kawan kita faham, kawan kita tanya kita. Something like that lah. So itu daripada Syaznia lah as bakal doktor kita. Ni kita nak tanya pula bakal doktor gigi kita, Maisara. Macam mana pula Maisara? Ada tak tips nak belajar dalam School of Dentistry ni? Cuba cerita sikit. Macam mana? Saya cuma cakap yang saya setuju sangat dengan Syaznia sebab kata kita kena study dengan kawan, study group lah kiranya. Sebab apa yang kita belajar, sebab konten dia memang banyak sangat-sangat. Memang banyak sangat-sangat. Sebab cover semua. Betul. Kalau belajar study seorang tu memang tak sempat lah kata nak khatam segala silibus yang dah diajar oleh lecturer tu. So kadang-kadang kalau kita study group tu, waktu dekat exam, tiba-tiba kita macam teringat tau. Macam bila baca soalan tu, waktu kita study group ni ada mention pasal topik ni. Benda ni real Saya mengakui benda tu. So, walaupun saya dengan roommate sendiri kan, kadang-kadang roommate baca kuat-kuat kan. Dia baca kuat-kuat. Kita tiba-tiba macam teringat, roommate kita sebut benda ni kat dalam bilik kan. So benda tu secara tak langsung membantu kita nak kata balik memori kita yang dah hilang tu. Macam tu lah katanya kan. So Sarah pun bersetuju lah dengan apa yang Syazil cakap tadi kan. So macam kita sebenarnya patutnya semua bersetuju dengan kaedah pembelajaran sebegini. Adakah Fuad ada macam kelainan sikit dalam nak study method kita dekat school PPSK ni? Cuba cerita sikit. Fuad ada tak? Kalau saya dah, sebenarnya study method ni kalau macam PSP kan, kalau dengan PSG diorang kena study in circle kan. Kalau PSK ni depend on student sendirilah sebab ikut keselesaan juga. Kalau macam kalau saya sendiri, saya study sendirilah. Macam kadang-kadang pun nak study together pun kita kena prepare lah. Basically macam kena dah baca topik tu baru kita boleh discuss each other. Macam kalau ada salah kita nanti member boleh discuss. Macam bukan tu, nanti macam cerita lah bla 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 bla. Lepas tu kita saya dah kata. Tapi cuma macam ni depend lah. Kalau macam student sekarang tersiap saya macam sebab saya pun jarang guna study method ni. Satu lagi macam sekarang guna AI kan. Jadi macam dia create soalan, dia tanya, lepas tu dia tanya jawab, macam tu dah kata. Tapi jangan salah guna AI lah. Kadang-kadang guna AI ni buat assignment macam tu. Jadi macam basically macam itulah, tak ada cakap aku. Sorry. Cuma kalau itu salah satu lah. Kalau macam yang lain
macam study sambil cakap lah. Maksudnya macam kita baca apa tu secara bersebut lah. Macam tak tengok je macam. Itu Secara macam kuat lah kesempatan untuk kiranya. mengingat lagi Kita lah. tak baca dalam hati lah kiranya kan. Kita Ha. sebut benda tu satu-satu. Banyak lah So, kata. Ini ikut kesesaan lah kata. betul? Bagi macam sajalah kan. Kalau macam ada orang kata study hard dengan study smart. Ada memang course yang kita kata tak boleh nak study smart sangat lah. Memang kena study hard lah. Macam tadi kata medik dengan dentistry. Memang kena study hard. Sebab kena hafal. Bukan study hard smart je. Diorang study dua-dua. Maksudnya diorang study dua-dua kena secara ada. berhemah dengan bijak lah Ya, kata. sebab dia Setuju. macam mostly macam kata kita lebih kepada study hard lah. Sebab benda tu kalau tak hafal pun susah juga term-term tu kan. Memang kena Ha, hafal dia kata. Tapi kalau macam ada course-course macam benda-benda lain macam course saya pun memang kena study hard dan study smart tu memang kena ada sebab kita kena hafal dan benda-benda macam ni. Tapi mungkin ada certain course yang kita kata macam tu psikologi kan. Psikologi ni antara subjek yang paling tricky sebab memang kita kena ingat term-term tu dan masa yang sama kita kena pandai olah balik situasi tu macam mana kita nak apply dekat kita punya dalam hidup kehidupan seharian. Jadi apa tips yang paling penting ialah bila mana lecturer anda suruh buat assignment, salah presentation. Bila lecturer suruh buat presentation, tolonglah study betul-betul. Ya time tu lah sebenarnya masuk untuk kita study dengan mendalam. Sebab bila kita presentation, kita akan prepare dengan soalan. Apa possible question yang lecturer akan tanya, apa yang possible question yang akan orang lain tanya tembak dekat kita. So kita prepare semua benda. Kita akan buat research kan. Benda-benda macam tu. Termasuklah assignment sama juga. Jadi sebenarnya kat situ lah kita dah cut kita punya orang kata masa nak study masa final sebab kita dah buat research awal. Dan masa buat research pun jangan mengharapkan lecture note lah. So kita kena banyak buat sekarang kita dah tadilah kata ada AI, ada internet, ada Google. Kita boleh cari benda tu dekat internet. Banyak sangat research paper kita kena rajin baca. Benda-benda tu sebenarnya membantu. Lagi-lagi macam course macam speech ni lah. Tu kalau macam Fuad pun rasa macam ada jugalah kita banyak refer to research paper kan. So basically kita memang sebab USM memang university memang untuk research punya tu. So kita memang kena banyak buat research. Kena banyak baca. Itu adalah tips nombor 1. Kena banyak membaca. Macam tu lah katanya kan. So bila tadi dah kata study pun dah, exam pun dah, semua dah. Kalau tadi macam bila Fuad dah mention pasal AI tu kan. Cubalah cerita sikit yang lain-lain. Kalau ada website ataupun tempat yang kita boleh refer untuk study lah selain daripada ChatGPT. Kiranya ini benda ni digitalize lah. Macam tadi sebenarnya Syazil ada mention, kita ada mention lah pasal yang museum anatomy tu kan. Itu pun salah satunya. Macam contoh, Syazil ada tak nak cerita benda lain? Okay, Yang yang ringkasnya. okay, ringkas lah. Sebenarnya kita follow lecture. Sebenarnya dari follow lecture tu dia akan refer to clinical orang kata lecture clinical Website dia. books. Clinical books dia. Okay. Clinical books. Kalau website ni lecture tak convince prefer lah. lah. Tak prefer. Faham. Kau buat presentation dia doktor lecturer tu dia kata ni aku tahu je ni benda ni. Dia kita kata level tu tak sama. Kalau macam tu baik aku suruh budak dia kata lah budak sekolah rendah present sama je dia cakap. Kau Google benda tu dapat. So dia sebenarnya I prefer you guys kalau you guys buka kena baca lah medical books ni. Ada setiap course subjek dia akan bagi tahu lah reference di mana. Betul. And medical books pun tak silap saya ada banyak edition kan. So mesti korang memang refer latest edition pun ataupun yang lama-lama pun sebenarnya tak ada masalah pun nak refer. AI tu just to tangkap yang general konsep ataupun ni, tapi kalau nak tahu detail tu memang kena masuk buku. Faham. Okay, so kalau macam sama jugalah PPSG. Kalau PPSG pun ada tak macam tiba-tiba ada website yang memang khas korang ada refer yang memang USM sediakan ke? Macam mana? Rasanya website tu Mendeley kot yang kita boleh access untuk buat citation tu kan? Ke macam mana? Ke untuk search? Betul. Betul, memang Kita buat citation. citation. Okay. Mendeley tu salah satunya lah. Saya rasa itu memang USM secara berleluasa lah guna Mendeley kan. Betul. Tapi ada sebenarnya guna yang lain-lain kan. Itu salah satu je lah. So kalau macam tu ada lagi tak Maisarah yang website lain? Kalau macam website yang boleh bantu kita untuk tengok ni apa? Gigi kan. Macam like digitalize punya gigi. Dia punya tu nama dia Sketchfab. SKETCHFAB. Nanti korang search lah.
Kat situ korang search je apa-apa gigi kat situ, korang boleh tengok lah depan, belakang, atas, bawah. Situ boleh lah. Okay, menarik. So, macam kita boleh free Free. InsyaAllah. Okay, free. Itu yang orang nak dengar. Free ke tak? Kalau kau dah bayar, macam tak apa lah. Terima kasih lah. Okay, kalau macam Fuad ada tak website yang orang kata diguna pakai ataupun specialize untuk kos diet sendiri ke ataupun yang general ke, tak kisahlah. Ada tak? General lah. Basically Oh, sebenarnya general. Okay. kalau kita PSK, lah. Ni macam kalau nak tackle apa semua, memang kena, kalau belajar tu, kalau final exam apa, kena memang baca 100% lecture note lah. Basically lecture note tu memang akan lecture provide lah. Tapi kena based on, macam kena cari lagi lah maklumat lain. Macam kalau macam psikologi kan ada buku teks dia, dan sebagainya lah. Kalau macam saya, kalau macam course saya dengan course nutrition, kami ada RNI book. Buku apa? Pasal nutrition lah, macam kadar-kadar nutrisi yang diperlukan oleh total population dan sebagainya lah. Itulah. Tapi cuma basically nak take final exam apa, memang kena 100% khatam lah lecture note. Kata lecture note tu macam kitab utama kita lah. Betul. Itulah kata. Sebab kalau memang kalau lecture ni bukan nak kutuk lah, tapi kalau lecture memang jahat pun dia akan buat soalan luar lecture note lah. Memang kita kadang-kadang pun nak tahu baca dah lah, hati, macam tapi tak tahu dapat apa pernah lah. experience lah lecturer macam tu. So dia memang macam Tapi jarang lah. Basically kalau lecture semua baik kan. Jadi mostly dorang memang lecturer bagi tahu. At least pun dia bagi tahu macam tajuk apa yang akan keluar secara besar, secara general. Lepas tu bacalah anak-anaknya yang banyak tu. betul. Tapi macam lecturer tak jahat sangat sebenarnya. Dia akan bagi tahu juga. So Kalau kau apa yang saya sampaikan tu kan, tak payahlah fikir sangat. Daripada kata-kata daripada apa lecture saya ni, make life simple je lah. betul. Dan macam tu je. Saya setuju. So make life simple. So jangan complicated kan your life. Macam tu lah kata je. Okay, so kalau macam daripada Maisarah ada tak macam nak bagi sampai ke kata-kata dekat freshie kita? For me, I think good luck lah to freshies lah kan. Lepas tu rasanya dia you do you as long what you do is right. You do you as long as what you do is right. Okay, so kalau macam rasa macam dah wrong tu, patah balik. Macam tu. Ya betul. Balik ke pangkal jalan. Okay, itu daripada Maisarah. Kalau macam Fuad ada tak macam kata-kata kepada freshie-freshie, junior-junior yang baru ni? Kata saya saya ucapkan selamat datang lah pada freshie-freshie yang expect masuk SM atau yang tak expect langsung lah. Tiba-tiba dapat SMKK ni. Tiba-tiba datang, Kelantan. Saya Pisang salah orangnya terkejut. yang macam tu. Oh dah. Aku dah terima dah. Tapi dah setahun tu terima seadanya lah kata. Menarik Betul. kan. Bila kena USM, kena Kelantan ni kat USM, macam banyak benda-benda Ingat baik kan. David Penang ni kan. Betul. Kadang-kadang rasa macam nak pindah-pindah kan. Tapi sebenarnya ada hikmah tu kata. Lecturer Sebab akan cakap sebenarnya duduk Kelantan ni terpelihara lah. Macam tu lah kata. Betul. Tak ada macam ni. Dia macam kita punya kelebihan kat USMKK ni banyak lah. Basically macam tempat nak healing tu lagi banyak daripada kat Penang ni. Kat Betul. Penang kan macam juga. Ya, kita dia tak hasil macam dekat Penang lah. Dia macam santai-santai. Kalau jam pun santai-santai lah. Macam tu kan. Makanan pun murah. Makanan pun murah. Nak survive ni, kalau student rasa kalau sambung kat Kelantan ni memang boleh survive lah. Sebab makanan memang murah lah. Sangat. Even macam hari-hari pun boleh order Grab. Sebab sangatlah murah kan. Betul. So macam tak ada masalah pun nak beli Grab. So korang tolonglah. Bersyukurlah kita dapat USM Kelantan ni kan. Kubur Kerian ni especially. So nak katanya macam tadi lah kita dah bincang banyak benda. So daripada tu semoga bermanfaat lah untuk korang freshie ni. Daripada apa yang disampaikan oleh kita speaker, daripada saya sendiri ada sharing-sharing sikit kan. So kita akan share lebih lagi kalau korang nak. Boleh komen nak dekat bawah. So jangan lupa komen, tekan subscribe, like, share, semua buatlah apa semua tu kan. Okay, so nanti kita akan jumpa lagi untuk episod kedua dengan speaker yang mungkin sama, mungkin speaker lain, kita tak tahu. Tapi yang semestinya saya ada dekat situ. So kita akan jumpa dekat episod 2. So itu saja untuk episod kali ini. Kita akan jumpa untuk episod 2. So stay tune. Assalamualaikum. Bye guys. Bye. 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 Waalaikumsalam.